Sementara itu, banjir di daerah Larut, Matang dan Selama sejak kemarin turut menjejaskan tanah perkuburan Islam Kampung Toh Johan, Kuala Terong di Bukit Gantang. Malah ada jenazah yang dihanyutkan arus deras sehingga 30 meter selepas tanah di kawasan berkenaan terhakis. Jenazah itu kemudian dikebumikan semula kira-kira 50 meter dari kubur asalnya selepas pengesahan dibuat waris. Jenazah tu baru saja dikebumikan. Baru cuti sekolah yang baru ni. Sebenarnya lebih kurang rasanya dalam sebulan kot. Kebetulan tu ban pecah, air lalu lorong yang kita kebumi tu. Kan tanah masih lembut. Bila tanah masih lembut dia akan korek lah. Jenazah tu naik atas. Di atas jenazah tu di atas berpisah penutup dengan keranda berpisah lah. Selain itu, arus deras turut menyebabkan hampir 60 batu nisan rosak dan dihanyutkan banjir. Selepas air surut, Zamrin bersama penduduk kampung lain membantu menegakkan kembali batu nisan, namun ada yang tidak dapat diletakkan kembali ke lokasi asal kerana menunggu pengesahan waris. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal yang ke lokasi berkata tindakan segera akan diambil sebaik air surut, termasuk menyewa jentera bagi menolak kembali tanah yang runtuh dan menutup semula kawasan berkenaan. Mengenai kubur saya tak boleh buat sendiri-sendiri. Dia ada hukum dan sebagainya. Saya akan bincang dengan jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kampung tersebut dan akan rujuk kepada. Tapi untuk menutup saya akan buat segera. Tolak pasal tutup saya akan buat segera. Banjir di Perak semakin buruk dengan lebih 3,000 mangsa di arah berpindah.